Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Hajar Binti Abdul Razak, penyelaras PSS dan juga guru media SK Sungai Lang. Bila saya duduk dan melihat semula perjalanan pusat sumber dan TV Slash kami, saya sendiri terdiam. Siapa sangka dari satu kamera lama, satu mikrofon yang kadang-kadang hidup, kadang-kadang tidak, hari ini TV Slash telah menghasilkan sebanyak 42 video pada tahun ini. "42 cerita, 42 usaha, 42 bukti bahawa murid-murid kita mampu pergi jauh daripada apa yang kita jangka. Tapi, dalam setiap satu video itu ada letih yang kami simpan, ada salah yang kami betulkan dan ada pengorbanan yang tak pernah kami tunjukkan. Dan hari ini, izinkan kami bercerita sedikit. Bukan tentang apa yang orang nampak, tetapi tentang apa yang kami lalui untuk sampai ke sini. Apa yang orang nampak di YouTube hanyalah hasil akhirnya. Di belakang tabir, ada banyak cabaran yang kami hadapi. Kadang-kadang bila audio hilang, kami kena rakam balik daripada satu babak ke satu babak. Bila kamera rosak, kami guna apa yang ada. Bila wartawan tersasul, kami rehat, tarik nafas dan cuba lagi. Itulah yang menjadikan perjalanan ini amat bermakna. Dan bila usaha kecil dilakukan dengan hati, Allah hadirkan hasil yang tak disangka. Inilah kejayaan-kejayaan dan bukti kepada kemenjadian murid-murid SK Sungai Lang. Tapi daripada semua ini, ada satu detik yang buat kami benar-benar terhenti seketika. Saat TV Slash dinombatkan sebagai Johan video terbaik Festival TV PSS peringkat Negeri Selangor dan dianugerah Sumber Teknologi dan Pendidikan peringkat daerah, TV Slash dan Pusat Sumber Khalifah membawa pulang 9 trofi kemenangan. Kenangan yang saya tak boleh lupakan waktu pergi Reban Ayam. Waktu tu saya tengah rekod wartawan Rana dengan Fitra. Waktu tu saya terpijak salah satu tai ayam kat situ. Lepas tu saya cari paip, saya basuh. Tiba-tiba kena pijak lagi. Cabaran yang pernah saya hadapi untuk menjadi wartawan ni, first kadang-kadang program tiba-tiba bertukar waktu. Kata pukul sampai pukul 3, contoh sampai pukul 3, tiba-tiba dia anjak sampai pukul 5. Second, kena cepat menghafal. Sebab nak tanya tu kadang cikgu bagi sekali je cakap and terus record. Dan sekali shoot je lah kalau okey lah. Dan kena pandai-pandai lancarkan. Kenangan temani saya bila jadi kru TV Slash yang waktu pergi Reban Ayam tu. Sebab kat situ saya dapat pengalaman pergi Reban Ayam moden yang ada aircon. And saya dapat pengetahuan baru tentang teknologi. Lepas tu saya dapat mencipta kenangan dengan kru TV Slash yang lain. Kenangan manis saya ialah waktu hari kualiti. Bangga sangat sebab kenangan masa tu banyak pencapaian setelah setahun saya jadi wartawan TV Slash. Dan saya berterima kasih juga untuk cikgu-cikgu saya, Teacher Hajar, Ustazah Akila, Teacher Ain, Ustaz Uzri dengan yang sebagainya lah. Dan saya terima kasih juga kepada bapa saya, Ustaz Syarizal, sebab dah melatih saya sampai sekarang. Dan setelah semua perjalanan ini, setelah segala cabaran, tawa, air mata dan kejayaan yang tidak pernah kami jangka, kami sedar satu perkara. TV Slash bukan sekadar sebuah pasukan, Pusat Sumber Khalifah bukan sekadar sebuah ruang. Ia adalah tempat di mana impian kecil mula percaya bahawa mereka mampu terbang. Ia adalah rumah yang menyalakan harapan satu demi satu, sehingga setiap anak kita berani melangkah ke dunia dengan suara mereka sendiri.
kami akan terus berkongsi cerita, terus bekerja dalam senyap dan terus memegang setiap tangan kecil yang ingin belajar. Kerana kami percaya masih banyak bakat anak-anak SK Sungai Lang yang menanti untuk dicungkil, diasah dan disinarkan. Semoga perjalanan ini bukan yang terakhir tetapi permulaan kepada lebih banyak kisah indah yang akan terus mencorakkan masa depan mereka.